Yang lapar tak? Tunggu dari jam berapa lagi? Pukul 10.30 tadi. Tengah lagi. Ya. Apa yang agak attract dengan sofa Abu dan ayam tersebut? Harap-harap sedap lah. Nasi semua cukup rasa, sambal pedas dia tu memang menusuk segitu kepala lah. Memang ngam lah dengan rasa saya sebagai peminat ayam gepuk. Ayam crispy dia pun sedap. Rasa tepung dengan memang cukup rasa sambal. Sambal kicap dia pun okey kan. Sambal kacang dia pun memang kena dengan spicy untuk saya. Okey, soalan last. Next time repeat tak lagi? Akan repeat. Memang akan repeat. Memang akan repeat. Sedap. Memang sedap. Kalau tak dapat datang sini, pakai Panda ke pakai Grab, akan order lagi lah. Alright. Sofa okey, tak ada apa-apa pun. Sofa okey sebab sebelum ni ada juga pergi mana-mana branding yang lain kan. Yang ada ayam gepuk lain rasa dia. So hari ni pergi yang Shahrizal punya lain. Sofa okey, top. So I recommend. Suruh orang lain pun kata ramai-ramai. Nama saya Zalifah, saya daripada Tamfiling. Okey, walaupun saya sebenarnya tak suka pedas, tapi hari ni boleh makan. Layanan baik, semua okey. Servis laju, terbaik lah. Saya bagi 10/10. Pedas asli, selera Nusantara terbaik. Datang ramai-ramai. So tadi kita dah buat launching. Kita potong ribbon semualah. Dengan itu hari ni officially Ayam Gepuk Papa John JB dah pun buka. Minta anda semua untuk datang. Kalau ada kurang, ada lebih, boleh bagi tahu kita. InsyaAllah kita akan improve dari time by time. Doakan semoga Ayam Gepuk Papa John ni orang suka, orang makan kenyang dan bagi manfaat pada semua orang. InsyaAllah. Ayam Gepuk Papa John, pedas asli selera Nusantara. Bismillah.